Oh, betul juga tu. Dia ada kelas tu ada bagi ni. Mau jawab. Dia juga jawab lah ni. Santai. But they didn't give up. They try and try until they can like after each time. To end the lesson, I give them prize. This is a competition. The rules, okay, I will divide you into 4 groups. 1, 2, 3, 4. Each group for 3 members. Adeline, Faisal, and Elsie. Leonardo, Tony, and Cassandra. Elsie, Raini, and Imelda. Brandon, Juratula, and Russell. Okay? You will compete with each other. Okay? Okay, Leonardo, presentation. Right. Now, I will show you the way how to make the torchlight. After that, I will give you the things needed to make the torchlight. Okay? The
ni. Dia tak macam apa. Dah banyak living thing apa semua tu budak pening. Budak pening kan? Kalau macam bateri ni dia benda juga? Nampak eksperimen pening. Dia nampak apa terang-terang? Terang-terang nampak. Ayat tu benda tu memang jangan jumpa kat rumah. Tajuk magnet senang. Bodoh boleh teka kan. Dah semua dah. Langkah-langkah yang saya telah buat untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan guru-guru, yang pertamanya ialah saya menggalakkan mereka menggunakan OSWE yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, dan juga kadang-kadang guru-guru juga menghadiri kursus pendek untuk kemahiran bahasa Inggeris. Untuk diri saya sendiri, saya gemar membaca buku-buku yang dalam bahasa Inggris, dan juga saya sentiasa mempraktiskan diri